Assalamualaikum, selamat pagi korang. Okay, pagi ni Cik Ban nak belanja korang cuci-cuci mata tengok kereta. So kat sini kita ada Honda City Hatchback. Okay. Sini dalam ni lagi kita ada Honda WRV. Yang ni spek RS. Yang tu spek V. Okay. Ini pun spek V juga. So macam ni kita nak bezakan dari spek V ataupun spek RS, sebab dua-dua pun dalam lingkungan high spec kan. Okay. Kalau RS kan, dia punya spoiler ni warna hitam. Warna hitam. RS spoiler warna hitam. Okay. Whereas kalau V, dia chrome lah. Yang ni dia chrome. Lepas tu side mirror di warna body kereta lah. Okay. Kalau RS macam City Sedan ni, tengok side mirror dia warna hitam. Nampak tak warna hitam? Dan ni pun warna hitam. Yang tadi chrome kan, ini dia warna hitam. Nampak tak? Boleh nampak tak hitam? Nampak kan? Okey, ini selain daripada itu kita ada Honda Civic. Okay. Yang ada dalam showroom lah. And then last but not least, kita ada Honda HR-V. Baik, mana dia plate dia? Okay guys, ini kereta-kereta yang ada dekat dalam showroom. Kita juga ada kereta-kereta dekat luar yang sepatutnya dapat kat sana. Tapi sekarang ni tengah ada lah, sebab kita ada benda nak kena kerja tukang lah, kerja pertukaran maintenance. So guys, actually hari ni Cik Bal cuti. So Cik Bal nak jemput geng Cik Bal, kontak list Cik Bal yang mana yang tengah cari kereta ataupun yang nak tengah cari Honda kan, boleh cari Cik Bal. So Cik Bal boleh bantu korang, okay, in terms of process, in terms of loan application, everything lah. Okay, thank you so much guys for watching. Tolong like and share and subscribe channel Cik Bal. Okay, thank you so much. Assalamualaikum, selamat pagi korang. Okay, pagi ni Cik Bal nak belanja korang cuci-cuci mata tengok kereta.